Di bak malam yang beliannya itu mewakili penutup Urese Punur anak dua orang berah ni. Sebenarnya dah berah bawah ya. Itu punya malam mana dia berah yang enam kita. Jadi walaupun demikian saya akan baca Ummul Quran. Kita baca lebih tentang kisah yang viral yang asalnya. Putra kisah viral di Huro. Dalam sebuah hadis Rasulullah, sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan ahli Rasul yang akan mendapat naungan daripada Allah, yang mana di bahasanya hana lain perlindungan selain perlindungan Allah. Mak hana litingan ke anak tali tingan ke mak, si rawinang tali tingan ke lakau, si lakau tali tingan ke inang. Si rongon hana tingan le ke ngon yang lain. Masing-masing manusia di bawah yang hidup nafsi. Oleh kiamat dengan manusia semenjak Nabi Adam akan berkumpul ya Allah pada tempat yang di belakang padang masya. Ini ada bintang. Lam padang masyanya tu manusia musepit-sepit tu mina. Inang agam tulun telanjang mendung. Gepegah oleh Rasulullah lagi yang Pak Siti Fatimah. Ampak gepegah manusia tengok bagi Allah telanjang. Kita yang oleh Siti Fatimah. Ayah. Mami telanjang tengok bangkit di roh kiamat tengok hana berpuluh. Atau winang tupeh le ragam atau ragam tupeh le winang. Kadang-kadang cici ipeh sengaja kiban. Ipeh sengaja. Gejawab oleh Rasulullah hai nak ulun. Sidih di bilang pada macam dengan manusia punya laulai. Itu yang punya laulai. Di ragam fikir atau rinang fikir ragam penasaran dengan yang ada. Di akhirat hana boleh fikirnya hana kumung fikir. Manusia musepit-sepit sidih di padang macam. Nah 7 buah golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah. Jino lu pegah sabar benda hana mungkin bila pegah apa dia. Tahu salah sabar haji? Wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibi wa jamalin faqala inni akhafullahi ta'ala. Seorang pemuda diajak oleh seorang wanita cantik jelita di tempat kesunyian. Tempat sunyi. Putrai pekada kat sewe. Pekam sewe. Pas dia ajak awak dengan gunung gede hitung dia dari taboh tam tadune. Cukup lagak aje patah mayang. Boh hidung ilmu lombang. Bibi lagi boh manjang. Takui lagi cenggak. Cukup lagak dari dekat digoda seorang pemuda buat tengok gunung. Urung mesti rawat dah. Dihoi Jepang dari Panai. Allah dari kampung ni. Kampung pa bulan. Nyoba kesempatan tu. Dan so, hello raga, malau ni nak mungkin lawan lah. Lawan ni antara kyu ni nak lawan kan. Lewnya na dengan mita yang dua belas tempat dia roya sadi dia na adik di nang tabo. Sari ni muda na lew Honda ya umur. Jam roya na masalah. Ya laju tapi kiban tak terima jamainya lawan jenis itu. Silakan terima nama tak tahu. Nyokam sini menggelitung hari. Mungkin bahu le, pengol lagi. Angkat je digoda, Jepangnya kesempatan bagi dia. Kesempatan ikut berada yang minta tempat untuk puput maksiat nyuti kena tempat tinggal puput. Gamai kena tu tinggal gua. Gamai tu ajar orang tinggal gua sebagai takut tu. Nagalak ni kelompok yang kiban dia. Hai galak yang juga itu juga galak ron bang pesalah ron agam loi bang agam ni nak lagi awak mengena ayo jerung baju yang saatnya digoda oleh negara pada tempat sunyi digoda untuk bermaksud tak bubut apabila han sanggup digoda oleh sidawani inang pada tempat sunyinya yang pemuda yang akan mendapat naungan sehingga di dalam padang Masya Allah, lewat penena dan minta kesempatan terjadi tinggal yang ibadah terjadi jamaah wa tinggal ke Honda
keliling yang patah piuh bang. Ada jika lepas kata, atam ceweknya anak boleh ini. Lewatnya cewek anak dengan gongli. Lagi orang kelim gawe. Dikeliling dalam perinya dia. Masa sih nak? Ini nak dikeliling kau. Pak cik ni malah lampu pisang. Lampu di tangan ada mangkit. Dikeliling. Lampu di pisang pah bang tapi pikir kau tu mungkin pisang ni. Dipikir mungkin pisang ham, mungkin pisang baju merah rasu. Ronting bajagan lagaan suka ni mungkin pisang. Ikut dari mudahnya perhati ada jam saja. Ini handal kau. Perhati ada masjid, yang dalam masjid ni handal kau. Hana curiga kau. Kenal dari kewan. Mantap. Mana tu ni jajak amangan. Lu punya anak orang yang awam main notian. Bagi kita tu bibir kau. Artinya apa nama ini? Ini lapar dah. Pudang tu lapar ada masjid Israel. Arti lapar itu. Lapar ada masjid dah. Handal kau. Dalam dia jam tengah dalam masjid. Ham curiga. Kakak gede. Kakak ni smackdown wad. Kata cik mana ni? Ba Allah sapu yang kita tahu. Ba Allah tidak minta tu badai dalam sumput gelap Allah juga. Ba manusia mungkin hantu dia dalam tahu. Sini lupeng tidur ideh lah orang nalung yang cukup tupai Allah juga. Yang mungkin gerak berarti bahawa yang Allah siap kamera pada. Ya kamera dan viral lah dia itu. Yang terjadi tayo tamita kesempatan tamita